Tanggungjawab anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah berkahwin kepada ibu bapaknya. Dengar baik-baik, anak laki-laki walaupun dia sudah berkahwin, dia mempunyai kewajipan menanggung ibu bapaknya jika ibu bapaknya itu orang susah. Dan jika ibu bapaknya itu orang senang, maksudnya bukan kategori fakir miskin, sunat dia memberi. Tapi kalau ibu bapaknya orang miskin, contohnya ibu bapaknya itu berdua perlukan 1,000 sebulan untuk menjana kehidupan berdua di kampung. Mereka hanya dapat 800 sebulan, contoh. Maka 200 itu kurang. Maka wajib atas anak laki-laki yang walaupun dia sudah berkahwin menampung kekurangan itu. Adapun anak perempuan yang sudah berkahwin mesti tumpukan kepada suami dia. Walau bagaimanapun anak perempuan itu yang sudah bernama isteri orang tidak wajib lagi menanggung nafkah ibu bapa di kampung, tapi sunat dia berbuat baik ihsan kepada ibu bapa. Faham? Jangan berkira dah dengan ibu bapa ni. Jangan berkira walaupun perangai dia tak boleh. Dah,